Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe, share serta butang loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Sekolahku, di sini guru terapkan nilai, di sini belajar erti baik hati, membantu rakan yang memerlukan, tidak kira wang, tenaga dan sokongan. Sekolahku, di sini guru dijadikan teladan, di sini belajar erti ikhlas, membantu tanpa mengharapkan balasan, agar hidup tenang dan bahagia. Sekolahku, di sini insan mulia dilahirkan, di sini belajar erti murah hati, menderma, mengurangkan derita, hidup tentram dan ceria sentiasa. Salam sejahtera anak-anak, apa khabar? Masih ingat cikgu lagi? Terima kasih kerana masih setia di channel ini. Baiklah, cikgu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hendaknya. Pada video yang lepas, kita telah mempelajari topik perayaan warga sekolah. Pada video kali ini pula, kita akan mempelajari topik baik hati, nilai mulia. Jom kita teruskan. Baiklah anak-anak, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Pertama, mengenal pasti cara membantu warga sekolah, dan yang kedua, menyenaraikan jenis bantuan yang boleh diberi kepada warga sekolah. Di sini, kita dapat lihat murid-murid membantu warga sekolah dengan menjalankan aktiviti seperti gotong royong dan juga membersihkan kelas. Kita juga boleh membantu warga sekolah dengan membantu mereka yang ditimpa kemalangan. Kita juga boleh membantu rakan-rakan yang mengalami kecederaan. Dalam situasi berikut, rumah peniaga kantin terbakar. Guru besar membuat pengumuman semasa perhimpunan sekolah. Ketua murid mengumpulkan wang sumbangan daripada warga sekolah. Murid juga membantu mengumpulkan sumbangan dari warga sekolah. Selepas itu, warga sekolah membantu membersihkan dan membaik pulih rumah peniaga kantin. Peniaga kantin berasa terharu dan warga sekolah pula berasa sangat gembira. Baiklah anak-anak, boleh faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi? Bagus, jom kita teruskan. Jadi, bagaimana cara kita membantu warga sekolah? Pertama, kita boleh membantu guru. Kemudian, membantu warga sekolah yang ditimpa kesusahan seperti cerita peniaga kantin tadi, menjalankan aktiviti gotong royong di kawasan sekolah, membantu rakan mencari barang sekolah yang hilang dan membantu rakan yang tidak faham pelajaran yang diajar guru. Baiklah anak-anak, jom kita lihat kepentingan membantu warga sekolah. Yang pertama, kita dapat meringankan beban sekiranya ada warga sekolah yang ditimpa kesusahan. Yang kedua, mengeratkan silaturahim dan memupuk sifat kasih sayang sesama warga sekolah. Yang ketiga, sesuatu kerja yang berat dapat dilaksanakan dengan mudah dengan bantuan sesama warga sekolah. Yang keempat, dapat membantu rakan yang tidak memahami pelajaran dengan mengajar mereka agar mereka menjadi lebih faham. Dan yang kelima, memupuk sifat baik hati dalam membantu warga sekolah. Baiklah, apa perasaan anak-anak sekiranya dapat membantu? Mestilah rasa gembira kan? Baiklah, cikgu harap apa yang cikgu ajar dan sampaikan sebentar tadi, anak-anak dapat amalkan bukan sahaja di sekolah, malahan di mana saja. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian. Bye.